Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nunuha binti Muhammad Asri, wartawan dari Lensa TVPSS Sekolah Menengah Kebahasaan SIG. Bersama saya pelajar SPM tahun 2024. Siapakah yang memberi dorongan kepada anda untuk cemerlang dalam SPM? I think it's Cik Guasmati, especially for sure. Like she's the mother in the school. Like she always encouraging me when I am feel sad or depressed. For example, when I'm sad, I will try to meluahkan perasaan saya dengan Cik Guasmati. So she will hug me and say something like motivational quotes for me. So I think it is very keep me up. So I will not stop to chasing my dream. Bersama saya pelajar cemerlang SPM pada tahun 2024. Apakah perasaan anda apabila mendapat gelaran pelajar cemerlang Sekolah Menengah Kebahasaan SIG pada tahun 2024 dan nasihat kepada calon-calon yang bakal menduduki SPM pada tahun ini? Assalamualaikum dan hai. Nama saya Auniza Romiti Zulkifli dari 5 ST1. Apabila saya dapat result 8A ni, saya rasa sangat bersyukurlah kepada Allah sebab ni semua rezeki daripada dia, dan saya rasa sangat happy sebab saya dapat banggakan ibu bapa dan guru-guru saya. Nasihat saya kepada calon-calon SPM untuk tahun ni ialah hampa semua kena mula awal, jangan tunggu last minute. And then kalau cikgu-cikgu buat kelas tambahan apa semua, hampa memang kena mai sebab kelas tambahan tu lah antara salah satu faktor yang banyak bantu saya sampai boleh dapat target macam ni. And then hampa kena cari hampa punya study style yang sesuai untuk hampa mudah faham. Contohnya hampa belajar dalam kumpulan ke, ataupun hampa kena one by one dengan cikgu ke. Selamat sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hifzan Izani bin Ishaq. Saya telah mendapat keputusan 8A dalam SPM. Terima kasih kepada bantuan banyak orang lagi. Saya rasa saya sangat bangga kerana dapat keputusan yang ni, kerana saya telah bertungkus lumus dalam berusaha untuk mencapai apa yang saya telah kecapi ini, dan saya telah bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT dan rakan-rakan saya serta ibu bapa saya. Apakah motivasi utama anda untuk berjaya dalam SPM? Motivasi saya yang pertama untuk mencapai keputusan macam ni, untuk berjaya dalam SPM-nya ialah kerana keadaan keluarga saya. Kami bukanlah orang yang senang, jadi saya perlulah macam berusaha yang selebihnya agar saya dapat membanggakan ibu bapa saya. Apakah perasaan Encik apabila mengetahui keputusan Encik? Saya rasa bertuah mendengar anak saya mendapat cemerlang dalam SPM tahun 2024. Okay, pertama sekali Alhamdulillah. Perasaan saya pada mula-mula ada sedikit kecewa, tapi saya akan terima dengan reda dan hati yang terbuka. Okay, untuk motivasi saya yang untuk berjaya dalam SPM ialah mak dengan ayah saya kat belakang ni. Okay, mereka yang telah membesarkan saya dan mereka yang hantar saya ke sekolah setiap hari. Apakah perasaan cikgu apabila dapat tahu keputusan anak cikgu? Kita hanya merancang, Allah yang menentukan, dan ingatlah sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah. Hai, nama saya Nur Anisna Binti Abdul Ghani. Saya pelajar yang mendapat keputusan 9A dalam SPM 2024. Perasaan saya apabila mendapat keputusan 9A ini ialah semestinya saya sangatlah happy kerana saya telah dengar banyak rumours tentang keputusan 2-3 hari ini dan saya tak yakin akan dapat 6A dan ke atas. Tapi bila cek pagi ni, saya dapat pada atas pada bawah A kecuali 2B. Dan motivasi yang membuat saya terus untuk belajar dan mendapat keputusan cemerlang ni ialah semestinya daripada keluarga, rakan-rakan dan guru-guru. Saya mendapat guru-guru dan rakan classmate yang sangat supportive, yang ada dengan saya through up and downs dan tak lelah untuk mengajar saya. Okay, nama saya Nur Dalila. Okay, saya pelajar cemerlang yang mendapat 7A dalam SPM 2024. Perasaan saya bila dapat, of course lah saya happy kan. Lepas tu dengan terharu sebab tak expect benda yang yalah, trial kita dapat berapa, and then SPM kita dapat lebih, macam tu. Lepas tu rahsia sebalik kejayaan ni of course lah solat, baca Al-Quran. Lepas tu study tak payah lama-lama, apa pun buat yang kita rasa kita boleh score benda tu. Buat, lepas tu ambil masa sikit, lepas tu sambung balik. Tidur pun, tidurlah juga sebab kami bertidur.
lama juga. Tu banyak-banyak berdoa lah. Betul? Banyak-banyak berdoa. Assalamualaikum Kak Umi. Boleh kongsikan beberapa tips untuk skor dalam semua subjek? Bagi saya, pertama sekali solat 5 waktu tu perlulah awal. So kedua, baca doa Raja Cemerlang. Ada kat TikTok tu macam hari Ahad baca Al-Mulk, hari Isnin baca Ad-Dukhan ke apa. Yang ketiga, selalu study lah waktu petang ke. Tapi kalau malam, sebenarnya kau tak study pun. Kau cuma macam revise balik je. Yang penting tidur yang cukup lah, tu je. Siapa yang beri dorongan kepada akak untuk meraih keputusan yang cemerlang? First sekali, of course lah, mak saya dan arwah abah saya. Mereka sangat bagi dorongan lah, terutama ayah saya sebenarnya. Tapi dia dah meninggal, so dia tak sempat pun tengok result SPM, tak apa. Tapi dia bagi sokongan kuat lah pada saya. Sebagai penutup, boleh akak berikan pesanan dan nasihat kepada calon SPM yang akan datang? Untuk calon-calon SPM, hormat cikgu, baca doa banyak-banyak, selalu on time. Waktu masuk kelas tu jangan lambat-lambat, jangan lepak, jangan main game, jangan tengok drama. Sebab kau kan tahan tengok drama 2 tahun tau. Sebab masuk Form 4 kan, mestilah kena fokus Form 4, lepas tu dengan Form 5. So dapatlah result macam ni. So kalau apa nak, buat macam ni. Jangan tengok drama, jangan main game, jangan lara. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dari unit TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Asik. Tahniah diucapkan atas pencapaian terbaik dalam SPM. Terima kasih.